Okey, bangun semua. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Okey, tanda tangan sebelum kita mulakan kelas kita hari ini, kita akan baca doa dulu, alright? Yang lain tanda tangan, amin kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Right? Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, sebelum kita mulakan kita punya pembelajaran hari ni, Ustaz nak awak keluarkan siap-siap buku teks awak, alright? Buku teks awak, kemudian buku tulis awak. Okey, dah? Alright. Ustaz akan tunjukkan awak satu gambar, okey? Satu gambar dan awak cuba tengok gambar ni gambar apa. Ni dah keluar dah siap. Gambar apa ni? Apa yang awak boleh lihat gambar di hadapan yang Ustaz paparkan melalui smartboard ni? Gambar, ya gambar laut lagi, gambar pantai. Ada lagi yang orang kata main dia, yang utama dia, apa yang awak boleh nampak kat sini? Gambar matahari. Ya, gambar matahari kan, awak boleh nampak gambar matahari, gambar ombak, gambar laut kan. Matahari tu bukan dekat atas. Betul tak? Matahari tu dah ada di hujung-hujung. Kalau matahari tu berada di bawah garisan ni maksudnya gelap lah. Matahari tu ada kat atas ni maksudnya masih cerah lagi lah, masih siang lagi lah. Kemudian kamu nampak awan-awan kan. Dan berdasarkan daripada gambar ni kan, gambar matahari yang boleh dinampakkan berada di hujung-hujung ni kan, kalau Ustaz lakonkan satu situasi, kamu cuba teka apa dia yang boleh kita kaitkan kan, amalan apa, ibadah apa yang boleh kita kaitkan kan. Matahari di tengah macam ni, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa dia? Ibadah apa? Ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa dia? Ibadah apa yang awak boleh kaitkan bila mana kamu dengar satu suara laungan ataupun apa orang kata, laungan azan tu sendiri dengan situasi matahari yang bukannya matahari tu berada di atas, tapi matahari itu berada di hujung-hujung garisan dah. Ibadah kalau ibadah solat, kita ada solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Ni kalau ibadah solat tak tepat. Ibadah solat ni maksudnya ya, waktu lain pun ada juga ibadah solat. Tapi kalau kamu nampak gambar matahari dengan laungan azan, maksudnya kamu nampak ada satu ibadah, iaitu ibadah berpuasa. Ya, ibadah berpuasa. Pandai. Terima kasih yang jawab tu. Okey, ibadah berpuasa. Sebab secara zahir ataupun secara familiarnya kan, ataupun kamu buka lah tengok TV ke apa, bila mana waktu azan maghrib je mesti orang akan kaitkan dengan gambaran matahari terbenam. Betul tak? Kan? Sebab memang waktu maghrib tu pun bila mana matahari tu terbenam. Kan? Ataupun kamu duk tunggu azan maghrib ni sebab kamu dah lapar sangat menunggu masa nak berbuka. Ya, jadi itulah dia, kita akan belajar berkaitan dengan puasa itu sendiri. Alright. Ustaz nak awak tengok di depan. Okey. Hari ni kita akan sambung berkaitan dengan syarat-syarat wajib puasa. Alright? Syarat-syarat wajib puasa. Yang lain fokus dulu di hadapan. Okey. Untuk syarat-syarat wajib berpuasa, ini sedia maklum lah, bila mana ada syarat wajib, maksudnya kamu juga akan belajar tentang apakah dia amalan-amalan sunat kan, dan apakah dia perkara yang boleh membatalkan puasa. Ini ada dalam silibus yang akan belajar. Tapi pada waktu sekarang, pada awal ni, permulaan ni Ustaz akan terangkan dulu apakah yang dimaksudkan dengan syarat-syarat wajib puasa. Okey? Okey, syarat-syarat wajib puasa ini kita ada 4. Kita ada 4. Yang pertama, mestilah orang Islam kan. Kalau orang tu bukan Islam, kamu janganlah paksa dia berpuasa misal kata. Kamu pernah tengok tak cerita apa tu?
cerita yang apa nama pelakon tu, Bel Nasri ke apa pelakon tu kan. Yang misal katalah ustaz buka sikitlah minda kamu kan cakna IT, cakna media semua. Kan kamu tengok kalau orang tu tak puasa, mesti datang satu van. Orang panggil van apa? Ya, van jenazah. Kan geng-geng plastik hitam kan. Sebab apa plastik hitam? Sebab dia nak cover makanan dia tu. Plastik hitam tak nampak sangat. Kalau plastik putih memang kantoi lah, belilah cekodok ke. Nasi kandar lah, nasi apalah waktu tengah hari. Plastik hitam tak nampak. Jadi datanglah apa van jenazah tu kan, dia nak pergi tangkap orang Islam yang tak puasa. Ada tak dia tangkap orang yang bukan Islam berpuasa? Orang bukan Islam yang tak puasa? Amoy ke Mutu Sami ke Acong ke, dia pergi makan dekat kedai, datang orang Islam penguat kuasa, pejabat agama Islam punya geng penguat kuasa agama Islam ni, dia pergi tangkap Acong, Amoy kan, Mutu semua ni. Dia tangkap tak? Dia tangkap orang yang beragama Islam, sebab perintah untuk berpuasa ini hanya diturunkan pada orang Islam itu sendiri. Kan? Ya ayyuhallazina amanu, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan? Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu berpuasa sebagaimana orang terdahulu kamu berpuasa. Disebut orang beriman. Kalau orang beriman ni automatik dia adalah orang Islam. Itu adalah syarat yang pertama. Okey, sekarang kita lihat pada syarat yang kedua, mestilah baligh. Kanak-kanak tidak wajib berpuasa, mestilah baligh. Baligh kat sini maksudnya kamu tu dah capai satu, orang kata waktu, zon waktu yang boleh kamu bezakan apa dia baik, apa dia buruk. Dalam masa yang sama kamu tu dah ada perubahan fizikal nak menjadi dewasa dah. Kan? Mimpi basah, keluar haid, itu adalah tanda-tanda kamu dah baligh. Okey? Bila mana datangnya tanda-tanda sedemikian, maka nak ataupun tak nak, kamu tu dituntut supaya wajib untuk berpuasa. Inilah dia orang panggil kena berbaligh. Kalau kanak-kanak boleh tak puasa? Dia boleh puasa, tapi dia bukanlah kategori golongan orang yang orang yang wajib. Betul tak? Sebab tu kamu nampak adik kamu ke yang umur 3-4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun misal kata, yang belum balik, yang nampak budak lagi. Kan? Dia nampak macam tu, dia makan, kau pun cubit dia. Adik tak puasa. Pergi bagi tahu, buat report polis semua. Janganlah gitu. Sebab budak tu bukan syarat dia, belum waktu dia. Akan datang sampai masa dia pun akan berpuasa bila mana dia dah capai tahap wajib, iaitu dia dah menepati syarat yang pertama Islam, dan yang kedua adalah baligh. Okey. Sekarang kita tengok pada syarat yang ketiga, iaitu berakal. Berakal. Orang gila tidak wajib berpuasa. Ini senang lah. Betul tak? Kamu pun boleh tahu kalau kamu datang sekolah berpakaian elok, jumpa ustaz, assalamualaikum ustaz, bagi salam, berakhlak, beradab, kan? Dah sasar kamu itu adalah golongan orang yang berakal. Tapi kalau kamu datang sekolah dengan tak pakai baju koyak, datang tanya macam orang mabuk apa semua tu, kan? Dengan tak mandi, dengan nampak serabut, kita cakap dengan dia pun dia tak dengar, dia dengan dunia dia, itu seperti orang gila. Agak-agak orang gila kena tak puasa? Tak, okey? So janganlah marah kalau kamu nampak tiba-tiba orang gila duk menjangkung tepi jalan, makan ke apa kan. Sebab orang gila bukanlah syarat dia untuk berpuasa. Hanya orang yang berakal. Okay, awak dah belajar 3 syarat. Islam, baligh dan juga berakal. Sekarang kita beralih kepada yang terakhir, iaitu syarat wajib berpuasa yang keempat. Okay? Iaitu adalah mampu. Okay, mampu ni macam mana? Tidak uzur dan tidak sakit. Dalam erti kata lain, mampu kat sini adalah kamu punya badan tu boleh untuk berpuasa. Siap sedia untuk berpuasa. Ready untuk puasa. Sebab puasa ni satu cabaran. Sebab kalau ada orang, dia tak puasa. Misal kata badan dia sakit. Dia kena makan ubat 2 jam, sejam sekali ataupun 2 jam sekali. Dia ada sakit yang memang tak boleh. Maksudnya doktor bagi tahu dah, awak ni tak boleh puasa. Kalau awak puasa, awak akan merosakkan badan awak. Awak akan datangkan mudarat pada diri dia lebih dahsyat lagi. Maka maksudnya kat situ badan dia tak mampu. Tapi syarat untuk kita wajib berpuasa ni, yang keempat ni adalah mampu. Dalam erti kata lain, tidak uzur dan tidak sakit. Uzur ni banyaklah uzur kan. Uzur orang perempuan, sakit orang perempuan ke, ataupun uzur apa-apa daripada kecederaan ke, kan. Macam solat kan, ada orang dia tak boleh solat berdiri, dia kena solat duduk kan. Maksudnya dia sakit, dia tak mampu berdiri. Nampak perkataan tak mampu.
Tapi kat sini mestilah orang yang mampu, yang tidak sakit. Tidak sakit yang tak ada kena-mengena dengan puasa. Tu kena faham tu kan? Awak sakit telinga, tiba kata tak puasa, tak boleh. Kalau sakit perut, mungkinlah ada logik akal untuk kamu tidak berpuasa. Alright? So ada empat syarat wajib berpuasa. Yang pertama tadi Ustaz ulang balik. Yang pertama adalah Islam. Alright? Yang kedua adalah baligh. Alright? Yang ketiga adalah berakal. Dan yang terakhir adalah mampu. Kalau awak nak ingat dia senang je. I, Islam. B, baligh. Akal. A, akal. M, mampu. So ingat dia apa? IBAM. IBAM. Syarat wajib puasa, IBAM. Alright? I, Islam. B, baligh. A, akal. Dan M adalah mampu. Alright? Okay? Dekat itu saja. Terima kasih. Baik, seterusnya kita akan masuk perkara-perkara sunat ketika berpuasa. Siapa yang tahu apakah ada perkara-perkara sunat ketika berpuasa? Ya. Bersedekah, bagus. Ada lagi siapa-siapa yang tahu? Membaca Al-Quran, lagi. Bersahur, pandai. Semua yang kamu katakan itu, semua itu adalah antara perkara-perkara sunat ketika berpuasa. Jom kita tengok. Baik. Kita pergi pada yang pertama. Pagi-pagi lagi kita buat, iaitu bersahur. Apa dia? Bersahur. Bersahur ni senang aja. Kita bangun pagi, lepas tu kita makan. Siapa yang tak suka makan kat sini? Semua orang suka makan, betul tak? So kita just bangun pagi, kemudian kita makan, kita dapat pahala sunat. Apakah dia sunat? Sunat itu ialah kita buat dapat pahala, kita tak buat kita tak dapat apa-apa. Kita rugi, sayang. Senang Allah nak bagi kita pahala, tapi kita tak nak pun ambil kesempatan dan juga ambil peluang untuk merebut pahala tersebut. Okey, itu adalah yang pertama. Yang kedua, melewatkan sahur. Apa dia yang kedua? Melewatkan sahur. Melewatkan sahur. Contoh Ustaz bagi. Sahur waktu imsak habis pukul 6 pagi. Awak boleh bersahur pukul 5.30 ataupun 5.40 kalau nak lewat. Bangun sahur, kemudian lewatkan sedikit sahur, awak dapat pahala sunat. Yang pertama pahala bangun sahur. Yang kedua pahala melewatkan sahur. Dah berapa pahala? Dah 2 pahala. Dah 2 perkara sunat yang awak buat. Dalam bulan puasa pula, pahala ini Allah gandakan berlipat kali ganda. Siapa yang tak nak? Kalau bulan lain mungkin Allah bagi 10 pahala, dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan Allah mungkin bagi 100 pahala. Okey? Kemudian seterusnya yang ketiga, bertadarus. Apa dia bertadarus? Bertadarus ini adalah membaca Al-Quran. Kalaulah bulan-bulan lain kita baca Quran, bulan Ramadan dalam bulan puasa makin banyak sepatutnya kita membaca Al-Quran kerana ia adalah perkara-perkara sunat ketika dalam bulan Ramadan. Siapa yang boleh baca Quran kat sini? Ada yang Iqra'? Iqra' pun tak ada masalah. Baca Iqra' banyak-banyak supaya lama-lama masuk Iqra' 4, Iqra' 5, Iqra' 6 dan lama-lama awak akan baca Al-Quran. Dan dalam Iqra' 6 pun awak dah mula membaca potongan-potongan ayat daripada Al-Quran. Tetap dapat pahala. Baik, seterusnya bersedekah. Sebut sama-sama, bersedekah. Dalam bersedekah, contoh Ustaz bagilah, kalaulah awak tiba-tiba pergi bazar Ramadan, tiba-tiba awak nampak orang susah, ataupun orang nampak pakcik yang tua, tak ada kaki dan sebagainya, nak
tolong pakcik nak, apa yang kita nak buat? Kalau kita ada duit lebih, kita masukkan duit. Itu namanya bersedekah. Bersedekah ni manfaat yang Allah bagikan. Kelebihan bagi siapa-siapa yang bersedekah adalah Allah memberikan 700 kali ganda. Kalaulah orang-orang yang bersedekah ini, dia pasti akan rezekinya tak pernah putus. Kerana dia mengeluarkan apa yang Allah bagi, kemudian dia bagi pada orang lain. Baik, seterusnya beriktikaf. Ini iktikaf ni ada orang-orang yang mampu, ada orang-orang yang tak mampu. Contoh, ada keluarga dia dah biasa iktikaf, iaitu dia dah biasa 10 malam terakhir biasanya dia akan pergi tidur di mana? Tidur di masjid. Iktikaf ini hanya boleh dilakukan di masjid sahaja. Okey, awak pergi masjid, awak baca nawaitu i'tikafi fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Itu dah pun dikira i'tikaf. Dan dalam i'tikaf janganlah tidur sahaja. Tidur, lepas tu bangun balik daripada tidur pada dalam pukul 3, pukul 4 pagi, kemudian teruskan dengan ibadah lain seperti solat sunat tahajud, berqiyamul lail, membaca Al-Quran, berzikir, bertasbih dan sebagainya. Itu antara amalan-amalan ketika awak beriktikaf di masjid. Boleh dapat? Baik. Yang seterusnya, kita dah pergi ini pada waktu pagi. Kemudian ini ketika sepanjang kita berpuasa. Dan ini adalah ketika berbuka. Ketika waktu maghrib. Apakah dia? Menyegerakan berbuka. Sebut, menyegerakan berbuka. Kalau tadi sahur kita lewatkan, kalau berbuka kita kena segera. Segera tu bukan bermaksud berbuka sebelum azan, tidak. Segera tu adalah makan ketika azan berkumandang. Bila saja dengar azan, dah masuk waktu, terus makan sebiji kurma contoh, ataupun terus minum air. Jangan lewatkan. Okey, lepas tu yang seterusnya adalah berdoa ketika berbuka. Biasa kita baca apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Siapa boleh baca? Ada siapa-siapa boleh baca? Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey. Yang seterusnya, berbuka dengan tamar. Apa tu tamar? Siapa tahu apa itu tamar? Fatihah. Apa dia tamar? Kurma. Pandai Fatihah. Kurma dengan tamar sama tak? Samalah tu. Perkara yang sama, makanan yang sama. Kalaulah ada kurma ataupun tamar, makan dulu tamar tu. Makan dulu kurma tu. Sebab apa hukum dia? Hukum dia sunat. Senang ke susah sebenarnya? Senang. Allah nak bagi kita pahala. Makan dulu kurma, lepas tu makan nasi, dah dapat pahala sunat. Rugi tak? Siapa tak buat? Rugi. Sangat-sangat rugi. Kemudian yang terakhir, beri makanan kepada orang lain. Jadi kalaulah contoh mak masak lebih ataupun awak sendiri yang masak lebih, hari ni termasak banyaklah pula kan. Apalah salahnya makanan lebihan tu bagi dekat jiran, ataupun tak payah tunggu masak lebih. Saja planning ke hari ni mak rasa nak masak banyak sikit lah, nak bagi dekat orang kampung contoh, ataupun nak bagi dekat orang masjid contoh. Okey, jadi mak masak banyak-banyak, awak pun hantarlah ke
ke masjid, itu juga perkara sunat, iaitu beri makanan kepada orang lain. Dan siapa-siapa yang bagi makan ataupun yang memberi makan kepada orang lain yang berpuasa, dia dapat pahala macam mana orang lain tu berpuasa. Contoh, ustaz bagi makan dekat jiran ustaz. Jiran ustaz puasa, ustaz dapat pahala dia berpuasa, ustaz juga dapat pahala dia ustaz puasa. Banyak tak? Banyak. Pahala ustaz dapat, pahala orang yang berpuasa pun ustaz dapat. Jadi nak katanya, banyak perkara-perkara sunat yang kita boleh buat dalam bulan puasa. Apa antaranya? Kita ulang balik. Bersahur. Yang kedua, melewatkan sahur. Kemudian bertadarus. Yang keempat, bersedekah. Yang kelima, beriktikaf. Yang keenam, menyegerakan berbuka. Yang ketujuh, berdoa berbuka puasa. Yang kelapan, berbuka dengan tamar. Yang kesembilan, beri makanan kepada orang lain. Jadi semua bila kita dah belajar, apa yang kita kena buat? Amalkan. Jangan hanya belajar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Last sekali balik rumah tak juga buat. Makan juga dengan nasi, tak makan dengan kurma. Lepas tu masa berbuka lambat-lambat, tunggu sekejap 10 minit, tunggu sekejap 15 minit baru nak berbuka. Kita dah belajar, kita kena amal. Okey, baiklah murid-murid semua. Seterusnya, kita akan buat aktiviti kuis. Kita akan buat kuis. Okey, seperti mana yang awak semua dah belajar. Okey, awak belajar apa tadi? Antaranya adalah apa itu pengertian puasa? Okey, apa itu rukun-rukun puasa? Okey, apa itu syarat sah puasa dan sebagainya. Okey, jadi ustaz nak tahu apa tahap pencapaian ataupun tahap pengukuhan awak, faham ke tak faham yang kita belajar tadi. Dengan apa? Kita tengok. Okey, ini adalah paparan. Okey, ustaz nak semua murid tengok dekat depan ni. Paparan dekat depan ni. Okey. Sebelum ustaz nak awak jawab kuis ni. Okey, ustaz nak awak bahagikan kepada 4 kumpulan. Okey, 4 kumpulan. 2 kumpulan daripada lelaki dan juga 2 kumpulan daripada perempuan. Okey, ustaz bagi masa sekejap buat kumpulan. 4 kumpulan semuanya. Okey, dah siap bahagi kumpulan. Okey, seterusnya. Ini tengok paparan dekat depan ni. Okey, ustaz nak awak pergi kepada, awak tekan. Okey, buat masing-masing tekan dekat permainan ni. Okey, awak scroll, awak scroll ke bawah tengok. Okey, ada ni kan, ada educate play, ada work wall, ada quizzes dan ada live worksheets. Okey, jadi ustaz nak awak tekan dekat link work wall tersebut. Okey. Ni tengok. Tengok. Kita akan masuk ke sini kan, betul? Okey. Semua dah masuk? Okey. Jadi bermula sekarang kita akan jawab kuis ni. Okey. Ustaz nak setiap kumpulan berbincang sesama ahli kumpulan masing-masing. Okey, berbincang. Jadi dengan perbincangan tu kumpulan awak akan dapat jawapan yang terbaik. Okey, buat yang terbaik.
Okey, kita mula. Kita mula. Tengok. Sambil-sambil awak buat dekat tempat masing-masing. Okey. Ustaz nak buka juga untuk paparan ni, paparan dekat depan ni. Okey. Boleh. Ustaz bagi masa. Baca soalan betul-betul. Okey. Baca soalan betul-betul dan baca juga jawapan. Ustaz tak nak awak baca soalan terus awak tanda ataupun awak pilih jawapan tu. Ustaz nak awak baca betul-betul soalan dan juga jawapan. Okey? Sebab jawapan kemungkinan dia macam sama. Macam samalah Ustaz. Itu akan menyebabkan awak jadi confused. Jadi Ustaz nak awak baca betul-betul soalan dan juga jawapan. Okey, baik. Kita tengok soalan yang pertama. Okey. Apakah maksud puasa? Apakah maksud puasa? Okey. Apa rasa-rasa jawapan dia? Semua kumpulan? Okey. Okey, kumpulan daripada lelaki ini volunteer. Dengan sukarela ini jawab. Okey, apa jawapan yang kumpulan awak bagi? Okey. Okey, kumpulan lelaki yang pertama bagi jawapan menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sehingga terbenamnya matahari. Betul ke tak betul rasa-rasa? Betul. Okey, kita tengok. Okey, bagus. Bagus untuk kumpulan lelaki tersebut. Okey. Seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Bilakah kita diwajibkan berpuasa? Bila? Rasa-rasa ni. Okey. Okey, baik. Kita tengok jawapan yang pertama adalah bulan Muharram. Jawapan yang kedua bulan Ramadan dan jawapan yang ketiga bulan Syawal. Bulan apakah murid-murid? Okey, Ustaz nak kumpulan daripada perempuan. Satu kumpulan daripada kumpulan perempuan jawab soalan ni. Okey, apa jawapan yang kumpulan awak bagi? Okey, bulan Syawal. Tengok betul ke tak betul? Okey, salah. Jawapan yang sebetulnya adalah bulan Ramadan. Bulan Syawal ni bulan apa? Murid-murid semua? Betul. Bulan Syawal ni adalah bulan kita beraya. Kita dah kita beraya pada bulan Syawal. Okey. Boleh faham tak? Okey, bagus. Seterusnya soalan yang ketiga. Apakah hukum berpuasa pada bulan Ramadan? Apakah hukum berpuasa pada bulan Ramadan? Okey. Ustaz nak satu lagi kumpulan daripada kumpulan perempuan jawab soalan ni. Okey? Bincang. Okey, Ustaz bagi masa sekejap. Bincang dalam kumpulan awak. Bincang dalam kumpulan awak, apakah jawapan yang sebetulnya untuk soalan ni? Okey, dah dapat jawapan dah? Dah. Okey, apa jawapan yang kumpulan awak bagi? Okey, kumpulan awak bagi jawapan wajib. Okey, bagus. Betul. Okey, betul. Jawapan dia adalah wajib. Okey, kalau dia kata wajib ni apa? Kalau buat kita dapat apa? Kalau buat kita dapat apa? Betul. Kalau buat kita dapat pahala. Tapi kalau kita tinggal, kita dapat apa? Apa kalau kita tinggal perkara yang wajib ni? Dapat apa? Okey, bagus, betul. Terima kasih. Kita akan dapat dosa. Okey, seterusnya.
Seterusnya soalan keempat. Okey, kita cuba laju sikit. Okey, soalan keempat. Apakah rukun puasa? Apakah rukun puasa? Rukun puasa ni benda yang awal-awal lagi kita belajar tentang puasa. Okey, kita belajar pengertian puasa, dalil dan terus kepada rukun puasa. Apa jawapan dia? Okey, Ustaz nak satu kumpulan daripada kumpulan lelaki jawab. Okey, apa jawapan kumpulan awak? Okey, ni niat dan tidak makan. Okey, kita tengok betul ke tak betul. Okey, kurang tepat. Jadi okey, jadi kita tengok kurang tepat. Jawapan dia adalah yang betul. Yang betul adalah niat dan juga menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Okey. Seterusnya kita tengok soalan yang kelima. Syarat sah puasa ialah, okey, apa jawapan awak? Okey, ni. Okey, betul. Islam, balik, berakal dan mampu berpuasa. Okey, seterusnya. Tidak wajib berpuasa kepada orang apa? Okey, betul. Bukan Islam. Okey, bagus. Seterusnya, apakah hukum berniat puasa? Apa hukum niat puasa ni? Iaitu sunat. Salah. Okey, jawapan dia adalah wajib. Nanti tak nak awak tengok balik pukul awak, tengok balik. Okey, soalan seterusnya. Soalan seterusnya iaitu waktu berpuasa ialah dari terbit fajar sehingga apa? Okey, apa jawapan dari kumpulan sana? Sehingga terbit matahari. Salah. Okey, Ustaz nak berawak pun tengok balik. Okey, tengok balik. Tengok balik. Waktu berpuasa ni dari bila? Dari terbit fajar sehingga terbenamnya matahari. Dah matahari tak nampak dah, time tu dah kita akan berbuka puasa. Okey, seterusnya lafaz niat. Okey, lafaz niat puasa. Lafaz niat puasa apa? Yang ni awak baca betul-betul. Jangan bagi salah soalan ni. Okey, saja aku berwudu. Kita nak berwudu ke kita nak berpuasa ni? Saja aku solat. Kita nak solat ke kita nak berpuasa? Okey, jadi jawapan dia apa? Sahaja aku berpuasa pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey? Okey, baik. Okey, kita dah sampai ke soalan yang terakhir. Adakah kamu sudah bersedia untuk berpuasa? Dah bersedia ke belum? Murid-murid semua? Dah bersedia ke belum? Lagi beberapa hari saja lagi kita dah nak menyambut bulan puasa. Jadi kita dah belajar ni. Okey, jadi kita kena bersedia. Tak pasti ataupun tak bersedia untuk berpuasa. Okey, baik. Sudah selesai untuk soalan kuis. Jadi Ustaz nak yang mana jawapan dia yang tak betul tadi ataupun salah, Ustaz nak awak tengok balik. Apa yang silap tu, bincang balik, rujuk buku, tanya cikgu-cikgu, ustaz, ustazah. Okey, baik. Seterusnya untuk penutup. Okey, seterusnya terakhir sekali untuk penutup. Untuk penutup ni, okey, kita dah belajar. Awak dah tahu dah. Dah belajar, dah tahu apa itu puasa, apa itu syarat wajib puasa. Antaranya adalah apa? Islam, balik, berakal, dan apa? Perkara yang sunat-sunat puasa yang dah belajar tadi. Apa? Contohnya adalah bersahur, solat sunat tarawih, baca Quran,
dan lain-lain lagi perkara sunat. Jadi awak semua dah belajar, dah tahu. Jadi nak kena buat apa je lagi? Ha? Okey, bagus. Okey, bagus Karina. Okey, jadi kita kena amal, kita kena buat. Tak nak sekadar tahu je tapi kita tak buat. Tak nak macam tu. Okey? Okey, itu sahaja pengajian kita pada hari ini. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.